Okay, terima kasih Yang Berhormat di atas ucapan yang diberikan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berhormat Chang Lih Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan merupakan calon naib Presiden Parti Keadilan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis, rakan-rakan pimpinan, rakan-rakan Negeri Sembilan, salam sejahtera, salam reformasi. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita kesuntukan masa. Saya calon naib presiden. Saya bayar 25,000 tau. Tapi Rafizi sampai hati dia kata 5 minit cukup. Tapi tak apa. Hadirin sekalian, poin kita lebih kurang sama. Tetapi sebelum saya masuk dalam topik kempen, saya nak lepas geram sikit. Betul. Selama ni kita tak gaduh, kita beri tumpuan untuk menjalankan tugas dengan baik, cuba membantu parti, memperkasakan parti. Tiba-tiba masuk musim pemilihan, kesetiaan kita tiba-tiba dipersoal. Tiba-tiba, saya pun tak tahu. Dulu masa kami ni masuk parti, masa tu aktif parti 2004. Parti ada apa? Parti tak ada apa, betul tak? Masa itu kita masuk parti, kita tolong membantu, membina parti. Tetapi tiba-tiba ada orang mempersoalkan kesetiaan kita terhadap parti, terhadap presiden. Lah, kalau you cakap, yang orang cakap itu dia betul-betul pejuang yang lama, dia betul-betul otai, okey lah, kita tak apa. Tapi yang persoalkan itu siapa? Hadirin sekalian, saya nak beritahu. Saya bukan nak promote kawan-kawan kita ke apa. Tak payah, sebab semua orang kenal. Ini adalah orang lama dan saudara-saudari boleh menilai kita dari segi prestasi, dari segi apa-apalah dalam parti, keaktifan kita dalam parti, dalam perjuangan. Tetapi apa yang saya tak suka itu, sebab ada pemilihan, tiba-tiba orang kata you badmouth, you pergi serang orang ini, serang orang itu, tak setia pada ini, tak setia pada itu. Saya tak suka. Tuan-tuan puan-puan, bukan sebab saya takut kalah. Saya nak bagi tahu, 4 kali pemilihan, I baru menang sekali saja. Betul lah. Bukan saya suka kalah, tapi saya just bagi tahu satu fakta. 4 kali pemilihan. Pertama kali saya tanding timbalan Ketua AMK, kalah. Kali kedua, timbalan Ketua AMK, kalah. Mungkin sebab masa itu saya satu tim dengan Nik Nazmi. Dia menang, aku kalah. Tak apa, kali ketiga tak berani masuk pemilihan. Kali keempat masuk pemilihan, tanding naib presiden, menang. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian. Tapi saya nak bagi tahu, kita ni tak takut pada kekalahan. Tewas-tewas lah, tak apa. Kita ni ada peranan kita dalam parti. Ada peranan kita dalam perjuangan. Tetapi kita tak nak kalah. Lepas kalah kita tak tahu kenapa kalah. Kita tak nak kalah dalam keadaan yang tidak adil. Kita tak nak kalah dalam keadaan yang memang kita nampak kita boleh menang, kita kuat, tiba-tiba kita kalah. So, ini ada perbezaan dia. Hadirin sekalian, saya nak bagi tahu, tak payahlah orang-orang itu nak persoalkan kesetiaan kita. Saya nak bagi tahu, orang tu tak apa. Saya nak bagi tahu, kita ni semua barisan yang teruji, kan? Kita barisan yang teruji. Masa parti susah, kita aktif dalam parti, sama-sama membina parti, sama-sama bekerja keras, pasang bendera, jaga trafik, itu semua kita pernah buat. Saya kena tangkap tak banyak, 8 kali saja. Kena dakwa tak banyak, 2 kali saja. Dulu adalah tangkap IGP, tangkap Najib lah, apalah, kita lawan lah, macam-macam. Kita kena tangkap, kita naik turun lokal, naik turun mahkamah. Selalu jumpa Nik dekat mahkamah, jumpa Datuk Seri Anwar dekat mahkamah juga. Tapi hadirin sekalian, yang persoalkan kita itu, dia pintu lokap pun tak pernah tengok. Tak payahlah nak persoalkan. You carilah alasan yang lain. Saudara-saudari sekalian,
masuk pemilihan tak apalah, you kena tunjukkan you hebat kan. You carilah alasan lain. You kata, oh Rafizi gemuk, saya ni tak handsome. Okey lah, kita tak apa, kita boleh terima. Tapi jangan persoalkan kesetiaan kita. Tuan-tuan, puan-puan, inilah mesej pertama yang saya nak bawa kepada semua kawan-kawan sekalian. Ini pemilihan parti. Ini bukan pilihan raya umum. Ini patutnya menjadi pertandingan persahabatan. So, nanti you lawan saya, you serang, kata saya ni bodoh lah, saya ni tak boleh pakai lah, saya ni tak loyal lah. Tiba-tiba, lepas pemilihan, kita kena gabung balik. Nak hadapi pilihan raya umum. Macam mana? Ingat saya ni sampah kah? You maki, lepas tu dah kerja sama balik. Tak boleh kan? Itu sebabnya, hadirin sekalian, kita kena make sure barisan yang menang, orang yang menang tu, dia faham, betul-betul faham tentang perjuangan parti kita. Dia boleh mempertahankan budaya, tradisi parti kita. Kalau you tak faham, tak apalah, memang you tak boleh pertahankan. Dan hadirin sekalian, mempertahankan tradisi dan budaya parti itu penting. Sebab kalau hari ini kita masuk, macam-macam orang ada. Dulu 2004 tak ada orang nak lah kita, parti kita. Tapi sekarang kita sudah jadi kerajaan pusat, kerajaan negeri. Semua orang masuk. Nak mempertahankan budaya parti itu sangat-sangat penting. Kalau tidak, kita akan hilang identiti. Apa budaya kita? Budaya kita ialah prinsip-prinsip keadilan. Budaya kita lawan rasuah. Budaya kita lawan politik wang. Dan itu sebabnya hadirin sekalian, kita perlu pertimbangkan orang, calon, barisan yang boleh mempertahankan budaya parti kita. Dan saya yakin tuan-tuan, puan-puan, anggota kita memang cerdik, pandai. Anggota kita boleh menilai siapa yang boleh mempertahankan budaya parti kita. Saya rasa itu adalah perkara kedua yang sangat penting. Perkara ketiga, hadirin sekalian, kita kata kita perlu memperkasakan parti. Memperkasakan parti, bukan memperkayakan parti. Ada bezanya. Kalau nak memperkayakan parti, tak apa, carilah jutawan-jutawan masuk parti, jadikan mereka pemimpin. Dia orang beri sumbangan pun boleh memperkayakan parti. Tapi kalau you nak memperkasakan parti, kita perlu pertama aktivis-aktivis yang betul-betul teruji, aktivis-aktivis yang betul-betul faham perjuangan parti kita. Betul ke tidak? Maka hadirin sekalian, saya harap kita boleh membuat pilihan yang cerdik pada 23 hari bulan itu. 23 kan? Ya, 23 hari bulan itu. Dan saya harap, saya tak payah kita bazir masa banyak. Saya harap kita betul-betul boleh pilih satu pasukan yang boleh membantu parti untuk menang pilihan raya umum akan datang dan membantu Presiden kita jadi Perdana Menteri penggal kedua. Tuan-tuan, puan-puan, ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Jangan kita hebat, you serang semua orang, you menang dalam pemilihan parti, lepas tu rakyat hampa kecewa dengan kita, dengan budaya parti kita, lepas tu PIU dia tak ada undi kita. So kita mesti menghalang perkara itu daripada berlaku. Dan tuan-tuan puan-puan, sebelum mengakhiri ucapan saya tahulah kita nak pastikan parti kita menang dalam pilihan raya umum akan datang. Yang pertama, perkasakan parti. Yang kedua, kita kena membawa imej parti dengan baik, terutamanya kawan-kawan kita yang ada jawatan rasmi, menteri, timbalan menteri besar. Sebab apa? Kita kena kita beri tumpuan pada kerja-kerja kerajaan, sebab kita membawa imej parti. Kita bukan lagi pembangkang. Maka orang tak dengar, dia tak nak dengar ceramah kamu lah. Dia nak tengok you boleh deliver atau tidak. Sebab mereka sudah pun tahu ceramah you, apa isi kandungan you. Mereka nak tengok pelaksanaan kamu. Maka dalam 2-3 tahun yang lepas, memang kita beri tumpuan untuk membawa imej parti yang supaya orang rasa,
oh, yang orang-orang parti ini, parti keadilan ini memang betul-betul ada keupayaan, betul-betul dia boleh deliver. Itu kita nak bawa image parti. Yang kedua, selain daripada prestasi kerja, kita nak bawa image parti juga. Image parti apa? Parti menteri kita. Saya nak bagi tahu satu cerita. Lucu tapi sedih. Ini Rafizi, dia nak masuk timbalan presiden. Dia kena bayar berapa? 35 ribu. Bayangkan, ini menteri ekonomi. Dia pergi pinjam semua tempat. Malu aku. Dia pergi pinjam. Oh, dia bagilah alasan dia lah. Oh, saya biar limit sudah sudah lebih limit lah. Dia biar credit card tak boleh lah, itu ini. Tapi saya pun diam. Sebab apa? Kalau dia pinjam daripada saya, matilah. Saya pun kena bagi tahu, saya biar limit pun sudah habis lah. Tapi hadirin sekalian, cuba bayangkan, menteri pada hari ini nak cari 25 ribu, 30 ribu, dah kena, yelah, pinjam lah, kena ikhtiarkan bagaimana nak cari. Walaupun saya kata mungkin sedih, tapi ini adalah image parti kita yang kita langsung tidak terlibat dalam apa-apa gejala rasuah. Saya harap anggota-anggota parti kita boleh appreciate, menghargai, menghayati sikap ini, supaya parti kita boleh terus menang dalam pilihan raya umum yang akan datang dan boleh membantu parti kita untuk diperkasakan. Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Sekian, terima kasih kepada semua. Jangan lupa undi saya. Terima kasih.